RLT World already 10 years in the market. Kita perlu kerja keras. How to start business. Alhamdulillah, kita baru lepas berada di kelas How to Start Business. Dan kepada mereka yang tak tahu macam mana nak mula bisnes, hari ini dan sekarang anda tak perlu risau lagi. Dan anda sangat beruntung, sebab apabila anda masuk, anda akan diajar, anda akan masuk kelas, akan ada training, akan ada coaching untuk bantu anda. Kami akan bagi semua rahsia dekat sini. Antara topik yang saya paling suka, macam mana nak bagi ada atau tambah keyakinan diri sendiri. Yang kedua, bagaimana nak transfer keterujaan apabila kita bercakap dengan orang, yang menyebabkan orang itu suka dan positif terhadap kita. Pernah tak terfikir kenapa ada orang boleh buat 10,000, 100,000, sejuta? Sebab dia orang ada ilmu dan tahu macam mana cara nak buat. Macam itulah konsep kita di sini. Kita nak share ilmu kepada semua. Kalau anda tengah cari aktiviti ataupun bisnes yang boleh upgrade diri sendiri, peluang dah di depan mata. Ianya tidak akan terjadi kalau tidak ada tindakan. Pilihan di tangan anda. Oh, sebelum saya terlupa, kelas ni kita dapat ilmu, kemudian kita terus praktikkan. Dalam kelas tu juga, kita akan terus dapat customer ataupun prospek. Style kan? Hari ni saya tengah ada kelas How to Attract Money. Ramai kan? Tengok. Kalau tak ada duit, bukan kena menangis, kena cari duit.